Surah Nuh. Surah yang ke-71 mengandungi 28 ayat diturunkan di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Surah Nuh. Surah yang ke-71 mengandungi 28 ayat diturunkan di Mekah. Surah ini mempunyai satu mesej yang sangat luar biasa tentang keteguhan diri dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga rintangan psikologi yang dihadapi oleh para dai ataupun orang yang menyeru kepada kebaikan. Surah ini diturunkan tidak ada suatu peristiwa yang khusus, namun secara umumnya dia turunkan untuk menjadi tasliyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun penghibur, pengubat kedukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana ketika surah ini diturunkan, Nabi menghadapi tekanan yang sangat luar biasa kerana boikot yang dilakukan oleh kaum musyrikin, begitu juga penolakan mereka terhadap baginda Nabi, ejekan yang sangat kuat kepada baginda Nabi, dan lalu Allah Taala menurunkan kisah ini untuk menyejukkan ataupun memujuk hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana datuk nenek moyang baginda Nabi menghadapi ujian dalam dakwah mereka, especially Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 950 tahun dakwahnya sahaja, namun hanya beberapa kumpulan ataupun beberapa orang sahaja yang mengikuti dakwah baginda. Di dalam surah ini, kronologi fasa dakwah Nabi Nuh itu boleh kita bahagikan kepada 3 fasa utama. Yang pertama, permulaan ayat, iaitu perintah rasmi daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh untuk memberikan amaran kepada kaumnya yang mana nanti akan dibawa azab yang pedih. Kemudian yang kedua, metodologi, kaedah dakwah baginda Nabi dan rintangan yang dihadapi oleh baginda, di mana Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang strategi dakwah baginda yang pelbagai, iaitu pada malam hari, pada siang hari, secara terang-terangan, secara sembunyi, secara pujukan dan seumpamanya, namun tetap sahaja disambut dengan kesombongan oleh kaumnya yang menutup telinga dan menyelubung diri untuk tidak bertemu, tidak ingin bertemu dengan baginda Nabi. Kemudian fasa ketiga, kemuncak penolakan umat manusia terhadap dakwah Nabi Nuh, di mana mereka tetap saja memilih untuk mengikut pembesar ataupun raja mereka dan mempertahankan berhala sembahan mereka. Lalu diakhiri dengan doa oleh Nabi Nuh agar bumi ini dibersihkan daripada orang kafir yang akhirnya membawa kepada peristiwa banjir besar. Nabi Nuh mempamerkan dakwah ataupun contoh yang terbaik dalam aspek kreativiti dakwah. Nabi Nuh mengatakan, "Summa inni da'awtuhum jihara." Kemudian aku berdakwah kepada mereka secara terang-terangan. "Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Kemudian aku berbicara kepada mereka secara terbuka, kemudian secara berbisik, secara rahsia kepada mereka. Ini menunjukkan kepada dinamik ataupun kaedah dakwah yang boleh kita lakukan. Kaedah yang digunakan oleh Nabi Nuh tidak kaku. Sepanjang 950 tahun itu baginda menggunakan pelbagai bentuk kaedah dalam dakwah baginda, secara umum ataupun secara ceramah terbuka ataupun secara terang-terangan, secara dalam bentuk berkumpulan ataupun dalam bentuk manusia peribadi, kemudian interpersonal, cerita secara lembut, secara bisik dan seumpamanya, itu dibawa oleh Nabi Nuh. Kemudian dalam surah ini juga menyebutkan satu formula luar biasa dalam menghubungkan ketaatan spiritual dengan kemakmuran ekonomi dunia. Allah mengatakan dengan lisan Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhan kamu, beristighfarlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Apakah faedah daripada istighfar ini? Bukan saja kepada mereka tetapi juga kepada kita. Kita boleh ambil ini sebagai satu bentuk pedoman. Yursilis samaa alaikum midrara. Dengan sebab istighfar tadi, Allah Ta'ala akan menghantar kepada kamu hujan yang mencurah-curah kepada kamu. Bila hujan mencurah-curah, bumi akan jadi subur. Bila hasil bumi subur, itu akan meningkatkan kepada kamu harta benda, duit dan seumpamanya. Wa yumdidkum bi amwalin. Dia akan membuka kepada kamu harta, kekayaan harta benda serta anak pinak. Kerana apabila makanan yang sihat menghasilkan tubuh badan yang baik, lalu sistem reproduktif yang baik menghasilkan anak pinak, kamu akan beranak pinak, rezeki. Wa yaj'al lakum jannatin. Lalu Allah Taala akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman kerana semuanya sudah subur, bumi sudah subur, tanaman-tanaman mula tumbuh. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Taala juga akan mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir kerana hujan turun dengan cukup. Ini adalah di antara faedah istighfar. Maka bagi siapa yang terasa rezekinya sempit, bolehlah mengamalkan istighfar ini sebagai satu wirid harian, membuka pintu rezeki, baik anak maupun rezeki seumpamanya. Rezeki ini bukanlah terhenti kepada duit semata-mata. Mempunyai bos yang baik juga rezeki, mempunyai kawan-kawan yang baik adalah satu rezeki. Tidak menghadapi satu kesibukan adalah rezeki. Minda yang tenang, jiwa yang tenang adalah satu bentuk rezeki. Macam-macam jenis rezeki, jangan kita sempitkan pemahaman kita terhadap rezeki. Kemudian Allah merakamkan puncak penolakan kaum Nuh terhadap dakwah baginda dan mempertahankan berhala yang mereka sembah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan ketua-ketua
tua mereka berkata, janganlah kamu meninggalkan sembahan kamu terhadap Tuhan-Tuhan kamu, terutamanya sembahan kamu terhadap Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Jadi 5 berhala ataupun 5 nama ini menurut riwayat merupakan lelaki yang soleh yang hidup pada zaman sebelum daripada zaman Nabi Nuh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila mereka mati, maka iblis membawa satu bentuk tipu daya kepada manusia melalui beberapa strategi, mengambil masa beberapa generasi. Yang pertama, fasa kematian dan kesedihan. Apabila mereka itu mati, ahli keluarga, manusia, masyarakat yang hidup pada zaman mereka, 5 orang ini akan merasa sedih dan semangat ibadah mereka merosot. Lalu fasa kedua, syaitan membisikkan idea supaya mengabadikan zikrayat ataupun kenangan terhadap 5 orang tokoh ini dengan membina monumen. Bukan untuk sembahan, hanya untuk sebagai peringatan, tunggu peringatan. Seperti yang kita buat. Buatlah patung atau gambar di tempat ibadah mereka dahulu supaya bila mana kamu melihat patung itu, kamu akan merasa semangat mereka itu. Kemudian apabila generasi yang hidup pada zaman itu meninggal, mati, lalu digantikan dengan anak cucu yang tidak ada ilmu agama, lalu menganggap datuk nenek moyang kamu itu menyembah patung berhala ini. Maka disebabkan patung-patung ini memberikan rezeki, memberikan hujan, memberikan kekayaan dan sebagainya, maka mereka mula menyembah patung berhala tersebut. Sehinggalah datang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi beberapa tafsiran terhadap maksud Wad, Suwa'. Wad itu merupakan seorang lelaki perkasa, kemudian Suwa' merupakan wanita yang disembah oleh kaum wanita, kemudian Yaghuth berbentuk singa, Ya'uq kuda, Nasr berbentuk helang dan seumpamanya. Itu adalah riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam peristiwa ini. Jadi rumusan yang dapat kita ambil daripada surah ini adalah yang pertama, tempoh dakwah 950 tahun yang ditempuhi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimanakah kita ingin mengukur kejayaan? Mengukur kejayaan sesuatu itu bukanlah tentang berapakah bilangan orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Kalau begitu, gagallah dakwah Nabi Nuh kerana hanya beberapa orang sahaja yang masuk Islam. Dengan tempoh masa yang lama itu, hanya 950 orang. Result ataupun keputusan, hasil itu adalah perkara nombor 2. Yang pertama itu, yang Allah Ta'ala lihat itu adalah usaha kita. Bagaimanakah kita menjalankan dakwah ataupun dalam konteks dunia kita, apakah usaha yang kita keluarkan dalam rangka nak mencapai sesuatu perkara. Usaha itu yang diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ghulu, ketaksuban yang melampau itu adalah satu perkara yang dahsyat. Walaupun terhadap orang yang baik. Kalau kita mempunyai guru, taksub kita yang melampau terhadap guru kita itu akan membawa perkara yang buruk, bahkan akan membawa fitnah kepada guru kita itu. Mungkin guru kita itu adalah orang yang betul, tapi disebabkan taksub kita yang melampau terhadap beliau itu, orang melihat, oh inikah ajaran yang dibawa oleh guru ini dan seumpamanya. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah sederhana, tidak terlalu taksub, juga tidak terlalu mengabaikan, sederhana. Kemudian dalam usaha kita, dalam apa sahaja yang kita lakukan, kita jangan lupakan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, bila kamu dah berazam, kamu dah berusaha, maka tawakal kepada Allah Taala. Apakah yang akan berlaku itu adalah murni kebijakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita beriktimat kepada diri kita, oh aku dah melakukan ini, aku dah mengeluarkan uang yang banyak untuk melakukan perkara ini, usaha yang banyak telah aku taburkan dalam nak mencapai perkara ini, tetapi tetap saja tidak mendapatkan natijah. Aku dah makan sehat tetapi masih lagi mendapatkan sakit dan seumpamanya. Kita harus faham, setiap apa yang berlaku itu adalah kerana Allah Ta'ala sudah melakukan keputusan. Takdir, qada itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum daripada kita diciptakan lagi. Di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala telah mengetahui dan menentukan apakah yang akan terjadi kepada kita. Maka kita harus tahu, kita harus serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Haruslah kita berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilakukan secara maksimum, bukan hanya sekali saja. Pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan aku dah usaha sedaya upaya, mudah-mudahan Allah Taala memberikan apa yang aku inginkan. Mudah-mudahan ini yang dapat memberi manfaat, iktibar kepada kita. Wabillahi hidayati wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.